Pelik kan? Dah menabung tiap bulan, tapi bila musim bayar insurans road tax atau buka sekolah, tabung tetap kosong. Tuan mentor saya selalu ingatkan, keuangan sihat bukan tengok banyak mana kita simpan, tapi cash flow mesti positif. Maksudnya, duit masuk kena lebih besar daripada duit keluar dan mesti ada lebihan setiap bulan. Masalahnya, ramai rasa mereka simpan RM500 sebulan, tapi bila kira setahun, rupanya cash flow negatif. Kenapa? Kita lupa belanja tahunan. Contoh paling jelas, road tax dan insurans kereta RM1,200 setahun. Sepatutnya asing RM100 setiap bulan. Kalau tak, bila masa renew sampai, terpaksa korek tabung, swipe kad kredit atau buat personal loan. Bukan setakat kereta, baju raya, buka sekolah, servis kereta, balik kampung. Semua tu belanja yang pasti datang setiap tahun. Bila tak potong siap-siap, kita nampak seolah-olah mampu simpan RM500. Padahal, realitinya cuma RM400 selepas tolak belanja tahunan. Itu sebab simpan sikit-sikit tak jadi banyak. Penyelesaian yang paling mudah, asing dan potong setiap bulan. Buat sampul khas atau akaun berasingan. Dan jangan sentuh duit tu kecuali masa bayaran tiba. Dengan cara ni, baru kita nampak keadaan keuangan sebenar dan tak perlu korek tabungan atau borong hutang bila musim bayaran tiba. Kalau nak belajar lebih banyak ilmu emas dan keuangan, teruskan follow saya untuk perkongsian seterusnya. Semoga bermanfaat.